Hai, Assalamualaikum. Dilamulakan video kali ini dengan bismillah. Okey, dalam video kali ni Dila nak buat kuih kasui pandan gedik ataupun kuih kasui lah kan. Yang ni bersih gluten free tanpa tepung gandum. Boleh tengok tekstur dia gedik-gedik macam tu, lembut-lembut, lepas tu chewy jugalah kan. Kuih kasui biasa tapi yang ni bersih pandan, lepas tu tak ada tepung gandum. Okey, dah jom kita mula buat. Mula sekali Dila pakai 8 helai daun pandan. Yang ni daun pandan fresh yang Dila ambil kat belakang rumah. Kalau tak ada daun pandan, bolehlah gantikan dengan air biasa macam tu kan. Lepas tu letaklah pewarna hijau sikit, perisa pandan. Ataupun boleh buat juga yang gula merah lah. Tapi untuk kali ni kat rumah Dila tak ada gula merah. Jadi dia buatlah bersih pandan lah. Lepas tu tambahkan air sikit kan, blender sampai dia hancur. Yang ni kita buat air pandan lah macam biasa. Bila dah hancur macam tu, tapiskan dia punya hampas ni, perah-perah sikit macam tu. Macam biasa buat air pandan. Lepas tu bila dah siap ni, boleh ketepikan dulu sekejap. Untuk bahan lain, Dila ada tepung. Dia pakai premix tepung gluten free dan juga gula tebu organik. Lepas tu sedikit air kapur makan. Kuih kasui kan, nama pun kuih kasui mesti kena ada air kapur pandan. Untuk tepung Dila pakai 1,5 cawan tepung gluten free. Untuk resipi gluten free nanti dekat description Dila letak. Yang mana dah lama follow Dila, dah biasa, dah tahu. Ini tepung biasalah, premix gluten free Dila. Lepas tu masukkan gula tebu organik. Kacaukan dia dulu sampai dia agak rata macam ni kan. Ini mudah je kacau dia bagi kita nak ratakan tepung dengan gula. Lepas tu masukkan 2 cawan air pandan tadi. Kalau kat rumah tak ada air pandan, bolehlah buat gula merah. Tapi kena masak dululah gula merah dengan air 2 cawan. Lepas tu dapatkan 2 cawan dulu, kacaukan dalam, masukkan dalam tepung tadi. Lepas tu kacaukan dia sampai agak larut sikit. Lepas tu masukkan ni. Yang ni penting tau. Kalau buat kuih kasui memang kena ada air kapur. Letaklah dalam satu sudu makan macam tu. Lepas tu kacaukan dia lagi agak-agak sampai ketelan-ketelan tepung tu tak ada. Untuk sukatan tepung dan jenis tepung nanti dah letak dekat description tau. So, kalau dulu dia pernah juga buat kuih kasui tapi yang dulu tu gula merah tapi dia rasa yang ni lagi sedap lah. Mungkin sebab air dia lebih lagi. Lepas tu tambahkan lagi satu cawan air biasa, kacaukan dia sampai dia larut. Untuk yang versi gluten free ni, air dia memang kena lebih sebabnya sifat tepung gluten free ni dia menyerap air. Jadi kalau air dia kurang nanti dia jadi agak keras macam tu. Lepas tu dah pakai loyang saiz 7 inci petak macam tu lah, tak kisahlah kan. Lepas tu tuangkan minyak masak sikit dekat dalam loyang ni sebab kita tak nak nanti kuih ni melekat. Ada orang dia kukus pakai plastik tau. Tapi terpulang. Macam dia tak sukalah kukus pakai plastik. Jadi dah sapukan sedikit minyak sebab nanti nak bagi kuih ni senang keluar pada loyang. Sebelum tuang ni pastikan air kukusan dah betul-betul panas. Lepas tu kacau dulu mendapan-mendapan yang ada pada kita punya adunan ni, baru tapis dan tuangkan ke dalam loyang. Yang ini penting sebab kita tak nak nanti dekat bawah dia tu ada mendapan, lepas tu nanti dia jadi keras. Lepas tu letakkan dalam pengkukus macam ni, boleh terus kukus. Tapi kalau tak nak kukus pakai loyang macam Dila ni, boleh kukus pakai acuan-acuan kecil macam tu kan. Tapi kalau Dila kukus pakai loyang je, malas nak cari acuan. Lepas tu kukus lebih kurang dalam 30 minit dengan api sedang. Tapi pastikan air kukusan dah betul-betul mendidih. Ini Dila mula mengukus, air ni rupa dia bila dah siap masak. Air dekat bahagian atas tu Dila buang sedikit air tu. Lepas tu lap sikit dengan tisu. Lepas tu kelapa parut tambahkan sedikit garam. Lepas tu kukuskan sekejap. Yang ni rupa kuih tu bila dah siap masak tadi. Air dekat atas tu Dila dah buang kan. Lepas tu lap sikit dengan tisu dapur. Lepas tu bila dah betul-betul sejuk baru boleh potong. Untuk kuih-kuih kukus ni pastikan potong kuih betul-betul sejuk. Kalau potong kuih tu masa tengah panas, memang hancurlah jawabnya. Lepas tu bolehlah potongkan dia macam ni kan. Dila potong pakai scraper. Untuk kuih-kuih kukus ni biasa jarang lah potong pakai pisau. Sebab kalau potong pakai pisau nanti dia macam melekat kan dekat pisau. Macam tak tahulah nak cakap. Kalau potong pakai material plastik macam ni, dia lagi mudah untuk potong. Bila dah siap potong macam ni, bolehlah gaulkan dia dengan kelapa parut yang dah dicampur sedikit garam. Lepas tu kukuskan dia sekejap. Tak nak nanti
kelapa ni cepat basi tau. Sebab kuih kasui ni dia tahan lama. Bila buat hari petang ni, lepas tu hari esok tu masih boleh makan lagi. Gaulkan dia dengan tepung macam ni, dengan kelapa macam ni dah boleh hidangkan. Kalau rasa video kali ni bermanfaat, boleh sharekan video kali ni.